Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alia Safia binti Samsul Bali. Nombor matrik saya 19DPM 23F 2001. Saya ingin membentangkan projek bagi Business Innovation Colloquium sesi 2 2025-2026 di bawah Jabatan Perdagangan Politeknik Muazzam Shah. Tajuk projek kami ialah Automatic Extension, iaitu satu inovasi yang direka untuk meningkatkan kemudahan, keselamatan dan kecekapan dalam penggunaan bekalan elektrik harian. Sepanjang pembentangan ini, kami akan menerangkan latar belakang projek, ciri-ciri produk, kelebihan serta potensi penggunaan dalam persekitaran pembelajaran moden. Seterusnya, saya akan terangkan tentang latar belakang projek kami. Pada masa ini, penggunaan peralatan elektrik seperti komputer riba dan pengecas telefon semakin meluas dalam aktiviti pembelajaran harian. Oleh itu, keperluan terhadap sumber bekalan elektrik yang mudah dan fleksibel juga semakin meningkat. Namun begitu, extension konvensional ataupun yang lama mempunyai beberapa kelemahan seperti wayar yang mudah serabut, sukar disimpan dan kurang praktikal untuk dibawa ke mana-mana. Sehubungan dengan itu, saya memperkenalkan automatic extension, iaitu satu inovasi dengan reka bentuk kompak serta sistem auto gulung yang dapat memudahkan pengurusan kabel. Produk ini bukan sahaja lebih praktikal, malah lebih selamat dan mesra pengguna, khususnya untuk kegunaan dalam persekitaran pembelajaran moden. Saya Nur Saayuni binti Baharudin, nombor matrik saya 19DPM 23F 2002. Saya akan terangkan carta organisasi dan peranan setiap individu. Yang pertama, Puan Nur Aina binti Wahid bertindak sebagai supervisor. Kedua, Siti Sofia binti Abdul Hisham sebagai leader group. Dan saya, Nur Saayuni binti Baharudin, sebagai assistant leader. Yang keempat adalah Nur Syahira Anissa binti Muhammad Yusri sebagai state secretary. Dan Alia Safia binti Samsul Bahari sebagai bahagian finance. Seterusnya, saya akan terangkan pernyataan masalah. Penggunaan extension semakin meningkat dalam kalangan pelajar dan pensyarah, namun kebanyakan extension sedia ada sukar digulung, mudah berserabut dan bersaiz besar sehingga menyukarkan penyimpanan serta pergerakan. Selain itu, wayar yang tidak tersusun boleh menyebabkan risiko keselamatan seperti tersadung, terutamanya dalam keadaan yang gelap, dan kebanyakan extension tidak mempunyai ciri tambahan yang membantu meningkatkan keselamatan pengguna. Seterusnya, objektif perniagaan. Yang pertama, kami membangunkan produk automatic extension yang kompak, mudah alih dan mesra pengguna. Seterusnya, mengatasi masalah wayar berserabut melalui sistem auto gulung yang lebih praktikal. Dan juga meningkatkan keselamatan penggunaan dengan ciri glow in the dark serta lampu LED 3 watt untuk pencahayaan dalam keadaan gelap. Produk kami memudahkan pelajar dan pensyarah menggunakan extension di pelbagai lokasi dengan lebih selesa dan selamat. Dan akhir sekali adalah produk kami menawarkan produk inovatif yang mempunyai nilai tambah dan mampu bersaing dengan extension yang sedia ada di pasaran. Nama saya Siti Sofia binti Abdul Hisham, 19DPM 23F 2011. Seterusnya adalah bagi infografik pelaksanaan projek. Yang pertama adalah mula, yang kedua adalah mengenal pasti masalah produk sedia ada, yang ketiga adalah melakar reka bentuk konsep, yang keempat adalah pemilihan dan pembelian bahan serta komponen. Yang seterusnya adalah proses pemasangan. Yang seterusnya adalah melakukan uji kaji serta kemasan akhir. Akhir sekali adalah produk akhir siap. Seterusnya bagi kos peletakan harga projek. Automatic extension sebanyak RM21, spray glow in the dark RM36, kontainer ataupun bekas RM5, lampu LED RM4, kabel dan spring RM25, plug RM6, hot glue gun RM3 dan akhir sekali HPOS sebanyak RM100. Total keseluruhan adalah sebanyak RM168. Seterusnya bagi peletakan harga. Yang pertama, kami akan menjual sebanyak harga RM250. Untuk untung pula, kami mengira RM250 tolak untuk harga kos RM198 yang bersamaan RM52 untuk untung kami. Bagi margin pula, RM52 bahagi 250 dan darab 100% akan mendapat margin kami sebanyak 20.8%. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira Anissa binti Muhammad Yusri. Nombor matrik saya 19DPM 23F 2016. Saya akan terangkan ciri-ciri untuk produk ini. Produk ini dilengkapi dengan sistem auto-wind yang bolehkan wayar masuk secara semula jadi hanya dengan satu button, sekaligus mengelakkan wayar berselerak. Selain itu, reka bentuk glow in the dark membantu pengguna melihat extension dalam keadaan gelap dan meningkatkan keselamatan. Produk ini juga mampu mereka bentuk yang kompleks, mudah disimpan serta sesuai digunakan di rumah, pejabat serta semasa pergi melancong.
Seterusnya adalah rumusan. Secara keseluruhan, produk extension auto rewind dengan fungsi Good Indent ini merupakan inovasi yang praktikal dan mesra pengguna kerana meningkatkan kemudahan, keselamatan serta kekemasan dalam penggunaan harian. Produk ini bukan sahaja membantu mengatasi masalah wayar berselerak, malah selesai digunakan dalam pelbagai situasi termasuk dalam keadaan gelap. Dengan ciri yang ditawarkan, produk ini mempunyai potensi tinggi untuk dipasarkan dan memenuhi keperluan pengguna moden. Seterusnya, cadangan penambahbaikan. Bagi menambahbaik produk extension auto rewind ini, beberapa penambahbaikan boleh dilakukan seperti menambah sistem keselamatan termasuk perlindungan overhead dan child safety shutter untuk mengelakkan risiko bahaya. Selain itu, variasi panjang wayar juga boleh diperkenalkan mengikut keperluan pengguna yang berbeza. Penggunaan material yang lebih tahan lasak dan anti haba turut dicadangkan bagi memastikan produk lebih tahan lama, selamat dan berkualiti tinggi untuk kegunaan harian.